Budak-budak sekarang kalau kau perasan Apa datang tu? beraya Mat benda ni ni. Ya betul. Sekarang orang Mungkin ada dekat luar sana yang faham perasaan aku dan okey kau bercuti. Kau raya, kau dah lah jenis jarang cuti, hmm, faham? Dan dalam office kau pun ada ramai. Tahun lepas kau dah bekerja. Tahun ni kau mesti nak cuti. betul. Tapi alih-alih kau tahu tahun ni office mate kau yang lain dah apply cuti siap-siap. Oh, Semua tutup. yeah, semua tutup Waktu lagi. ni lah aku rasa pengorbanan Mac tu aku perlukan Mac. Tolonglah balik Mac, nak makan Mac. Okey, bila kau dah penat balik kerja, kau dah letih, kau dah malas nak masak, betul? Hmm, Kau dah balik rumah, takkan kau nak keluar balik pergi cek kedai. betul. Kau mesti buka app delivery, betul? Aha. Rider tak ada. Rider tak ada. Hilang. Delivery tak ada. Oi. Tunggu apa lagi, mai dengar Kopi, kopi, kopi Talk, Kopi Talk Studio. Kopi Talk, Talk, Talk Studio. Studio. Assalamualaikum dan selamat kembali lagi kita bersama saya Ucin. Dan saya Wan. Ya. Jadi Alhamdulillah kita masih lagi dalam mood raya Zin. Ya, raya. Masih lagi dalam mood raya. Macam mana Zin raya Zin? Okey tak so far? So far so good. Itulah soalannya. Itulah jawapan selalu orang kau bagi. memang kau bagi macam tu je. Macam mana Zin? Okey ke tak okey? So far so good. So far so good. Dan sekarang raya tahun ni raya dia kurang ah. Kurang. Asal kurang Dia tak tahu ada kurang dia macam terasa sunyi tau raya ni. Sunyi? Tak tahu lah. Kenapa kau baru lepas kehilangan someone ke? Tak. tak. Dia tak tahu ada raya tahun ni dia macam tak ada vibe dia lah. Tak ada vibe lah. Kau faham vibe raya kan? Vibe raya. Okey. Macam yang meriah semua dah hilang lah semua. Semua dah hilang dari mata kita. Mungkin daripada mata. Tapi sebenarnya Oh. kalau kau perasan lah, Apa tu? dekat social media pun ramai yang mengatakan bahawa raya tahun ni macam tak feel lah. Betul. Macam ada something wrong lah. Dia ada macam dia tak kena. Tahu benda tu. Nak cari benda tu pun susah. Tu masalah dia tu. Jadi kalau kita tengok balik Apa tu? raya dulu punya raya Sen. Mhm. Raya dulu dia tak macam sekarang punya raya lah Sen. Ya betul. Dulu lagi best orang kata. Dulu pengalaman kau beraya dulu macam mana Sen? Best juga ah. Dia kira macam susah nak dibanggakan. Susah nak dibanggakan ke Susah susah nak nak dilupakan? dibayangkan. Susah nak digambarkan. La ilaha illallah. Dia ni masalah dia ayat dia tu dia ada tapi dia tak keluar kata. Dia otak dia dah fikir lah tapi mulut keluar lain. Okey faham. Susah nak digambarkan lah benda tu. Susah nak digambarkan. Dia paling seronoknya bila kita malam raya tu. Malam raya Takbir. Oh, Allah. Pergi rumah ke rumah Ya betul. Ni biasa belah-belah kampung buat kan. Ya betul. Kat kampung selalu buat. Best. Kau pernah join dulu? Pernah lah. Time budak lah. Time budak ya. Sama. Time budak memang betul. selalu balik atuk aku mesti arwah atuk aku lah. Mesti akan macam Zin, jom ikut atuk. Ya lah. Ni takbir. Takbir apa benda tu? Dia semua murid tak tahu kan. Takbir apa benda tu. Sekali dah pergi macam gini dengan orang. Kenyang punya pasal. Betul. Habis takbir rumah pertama kau makan. Ya betul. Okey, masuk rumah kedua takbir kau makan. Kalau ada 10 rumah kau makan. Betul. Tapi kita tak buat apa. Betul. Dan itu belum cerita duit raya lagi duit raya. Itulah malam raya tu dah nak dekat 100 lah aku rasa kalau macam hari pertama dah. Ya baik. Gila-gila lah. Rumah orang ni ada orang ni dia bagi RM10. Ada dia bagi RM5. Kita budak-budak time tu RM5 pun banyak lah. Dulu dia bagi RM2 pun kita dah, ada duit. Dah meriah lah. Function. Dulu tak sokok. Betul. Jadi duit tu banyak lah kegunaan untuk beli mainan kan. Beli mainan, beli makanan. Jadi kalau kau tengok sekarang ni budak-budak macam dah kurang sikit Ya. Dia macam sekarang macam kat kampung aku yang aku nampak beza dia dulu dengan sekarang. Macam dulu kalau aku balik kan aku balik hari kan ni sekarang. Bila aku balik hari pun walaupun tengah hari tu kita orang dah ada kat rumah dalam kampung tu akan ada budak datang. Assalamualaikum. Datang raya. Dia akan pergi makan rumah jalan kaki. Betul. Sekarang oh ya dah. Tak ada singgah. Betul. Dia dah lah naik motor ramai-ramai. Lepas tu kau duduk rem dan brum macam kau nak datang singgah lah bye. Itulah tu kau datang singgah memang habis motor kau. Betul. Memang kerja kan. Tapi itu dulu memang seronok macam kau tahu kampung aku memang
dalam kawasan kampung tu memang literally semua tu adalah saudara aku. Okey, faham. Dan Betul. ada yang saudara jauh-jauh, sepupu jauh-jauh pun. Mhm. Kadang tak kenal pun. Kita orang, aku dengan saudara-saudara aku, dengan sepupu-sepupu aku yang lain, lebih kurang dalam 10 orang. Budak-budak time ni semua memang budak-budak. Kita orang umur kita orang jarak tak jauh. Kita orang akan bergaya satu kampung jalan rumah ni, jalan rumah ni, jalan rumah ni, jalan rumah ni. Hoi. Seronok macam tu. Itu time panas pun tak kira, Mat. Ya, Oi, jalan function teruk. Perlu pun perlu lah. Ya, baik. Yang paling bestnya, kita tak kenal orang tu, tak tahu masuk rumah orang tu. Betul. Itu betul. Punyalah tebal muka time tu. Muka tebal, betul lah. Betul lah. Tapi tuan rumah pun lah yang kita Kan? kenal baik kan. Dia macam, macam baru kenal kan. Betul. Even hari-hari biasa pun kita macam tak kenal Kan? siapa ni. Siapa ni? Anak kau nak siapa ni? Ya, betul. Kita pun, saya nak ni. Datang masuk, makan. Makan. Betul. Bila dah besar, ni anak siapa? Saya anak tu. Okey. Dia ada malu dan dia ada awkwardness. Betul. Tak? Aku tahu kenapa dia macam tu. Macam korang sama juga ke? Cuba komen. Betul. Lah, dan lepas tu budak-budak sekarang kalau kau perasan datang Apa? beraya Mat, benda ni ni. Ya betul. Sekarang Dia kalau kita dulu even lah kita pergi beraya rumah saudara-saudara, pergi ke rumah kan. Kita yang kecil-kecil ni, budak-budak ni, dia akan merayau, dia akan main tau. Ya, Memang betul. riuh rumah tu. kalau boleh nak tawaf satu rumah. Oh ya, betul. Memang Kan? meriah Dan katalah ada dalam rumah tu ada ramai ni. Kau macam mana pun mesti kadang-kadang kau berlari lah, kau pergi buat tu lah, Ya. kau pergi buat ni lah. Tak tahu nak pergi masuk bilik rumah orang tu. Ya, betul. Tak tahu je pasal. Oi, seronok baik. Dan Eh. tu ada je aktiviti yang kau buat bersama lah. Orang kata Betul. mengeratkan silaturahim lah. Pergi sana pergi sini. Lepas tu pun tahu ada ayam tu, kita pergi main ayam tu, main kucing. Betul. Cakap anak ayam, takkan Ya. nanti kan. Weh, seronok betul. Sekarang Ya semua kan? handphone. Cuma Duk kadang-kadang kita duk tegur handphone pun. Oi, dia punya melawan ke main. nak handphone. Oh. Budak. Agaknya macam mana, mungkin itu adalah perbezaan generasi lah aku rasa kan. Betul. Zaman ke zaman. Mungkin lah. Tapi dia menjadi satu persoalan, adakah kewujudan teknologi hari ini menjadikan manusia ini semakin malas dan semakin kurang berkomunikasi? Hubungan sosial tu kurang lah orang cakap. Ya, aku rasa je kot. Kan? Ada dah macam tak apa-apa semua. Bila kau balik tak ada vibe macam tolong ni. Betul. Masak ramai. Betul. Dia tak ada rewang lah Betul, rewang. Rewang betul. kan. Oi. Semuanya balik berkumpul dekat ruang tamu main handphone. Main phone, betul. Walaupun kau berkumpul sebelah-sebelah, kau tak tahu apa yang budak ni buat, Ya, apa betul. yang kau ni buat sekarang kan. Syak. Hey, Yang masaknya mak bapak, betul. atuk nenek yang ada lah. Betul, Yang tak ada tu mungkin kalau dulu masak ramai-ramai tu. oi seronok baik. 2-3 buat pagi. Mana taknya last day puasa pun orang sahur pukul 4 baru bangun. Pukul 2 kau dah siap masak ah. Ya. Dengan bakar lemaknya. Orang cakap memang satu kampung tak tidur. Dia punya seronok dia tu. Best ho. Oh yeah. Lain lah sekarang. Sekarang. Dan mungkin lah kebanyakan kalau kau perasan pun belah-belah kampung pun dah ramai yang tinggalkan kampung. Betul, sekarang semua dah duduk bandar. Semua dah duduk bandar dan mungkin ada yang mak ayah dah tak ada kat kampung. Jadi nak balik kampung pun Biasa macam dah jarang kan. So dia dah kurang sikit. macam aku dan keluarga aku lah. Keluarga aku macam arwah ayah aku pula. Ayah mana lagi? Ayah kan cik tengok cik dia dah arwah kan cik. Arwah tu aku nanti atuk. Okay. Macam belah mak aku arwah macam belah mak aku atuk dengan nenek tak ada dah. Atuk nenek dah. Tak ada. So memang kampung tu akan ditinggalkan lah. But selalunya makcik-makcik aku lah yang akan setahun 2 kali 3 kali dia akan datang bersih-bersihkan. Faham. So dan bila kita orang akan datang bila raya je. Datang bila raya je So, kumpul. But at least orang kata togetherness tu, kebersamaan tu adalah kan walaupun raya. Walaupun dah tak ada siapa-siapa kat rumah tu. Betul. So kalau korang kat sana tu kampung dah tak ada orang, apa cakap Apa kena cakap tu? pastikan ni lah bersih lah kampung tu, jangan biar. So apa-apa jadi nanti susah. Betul juga.
Dan satu lagi, bila kita bercakap soal raya ni, tak lain tak bukan mereka yang bekerja pada hari raya dan Ya. ya, kau Sin, waktu Okay. raya Sin, kau cuti kerja Sin. Berapa hari yang kau cuti Sin? Sebab soalan yang paling panas tahun ni adalah berapa hari kau cuti, bukan kau nak kahwin bila dah. Berapa hari kau cuti kerja tahun ni? Kalau diikut aku, Okey. time aku kerja, semua cuti dalam seminggu ke ah. Seminggu cuti. Ui, seronoknya. Sebab ya kerja dengan orang Melayu kan. Aku kerja dengan Melayu tak pun. Itu tu. Pelik kan? Kau pun tahu kan aku kerja dengan Melayu kan Kau bayangkan Tahu tu mungkin ikut ni perangai bos kot. Ikut perangai bos. kau memang jibai. Bukan aku tak nak cuti. Kau kena faham Aku mungkin ada dekat luar sana yang faham perasaan aku. Dan okey kau bercuti, kau raya, kau dah lah jenis jarang cuti, faham? Dan dalam office kau pun ada ramai. Tahun lepas kau dah bekerja, tahun ni kau mesti nak cuti. Betul. Tapi alih-alih kau tahu tahun ni office mate kau lain dah apply cuti siap-siap. Tak ngam. Tiba-tiba dah apply cuti tak bagi tahu pun, tak ada roja pun. Padahal tahun lepas dah cuti kan. Wah naik kepala. Tak tahu. Aku raya ke berapa raya pertama, raya kedua cuti, raya ketiga aku dah kerja. No. Ya, raya ketiga aku dah kerja Mat. Dua Raya hari ketiga, cuti. raya keempat aku dah kerja. Lepas tu sampai sekarang aku tak ada cuti. No. Ni hari ni yang kita share podcast sepatutnya aku cuti pun aku tak cuti sial. Macam mana kita dalam vibe raya ni, aku ingat aku dah plan okey. Hari Sabtu cuti, ingat nak beli rumah mak aku sekejap. Bergaji sana. Pukul 2 pagi WhatsApp masuk. 2 pagi sial WhatsApp masuk. Oi, na'udzubillah asyak. Aku kalau boleh aku nak aku geram betul. Kepada bos anda. Tapi mungkin dekat luar sana pun macam mana? Korang Ya. Aku rasa korang pun mesti sama macam apa yang Wan rasa ni. betul. Dan ada orang kata apa yang baik-baik office lah. Lalu kalau macam yang kerja-kerja F&B ni yang tak ternama lah. yang tak ternama, Kedai makan ke apa yang tak ternama, dia akan cuti. dia akan cuti dan kedai pun akan tutup seminggu. Dan itu menjadi satu masalah kau tahu. Why? Itu satu masalah. Aku baru rasa tahun ni. Alah. Sebab aku kan dah start duduk rumah sewa. Okay? Bila kau dah duduk rumah, kau dah balik, orang masih dalam raya, orang tengah cuti. Mat, barang kau tak ada ni. Macam alamak kau dah pergi ke sana ke sini, kau balik, takkan kau nak masak, kau dah letih baik. Cari mana-mana kedai. Hui, kedai semua tutup. Kedai semua tutup. Semua tutup. Waktu ni lah aku rasa pengorbanan Mac tu. Aku perlukan Mac. Tolonglah balik Mac. Nak makan Mac. You dah Mac selalu 2 minggu. Ui, lama Mac cuti. Kadang-kadang kebiasaannya yang kita tahu Mac cuti raya haji. Betul. Selalunya. Oi, tahun ni dia tak bagi can. Raya ni pun dia cuti juga. Itu lah tu. Aku tengah cakap tutup. Aku hari tu dekat mana? Aku ada event dekat PD. Tolong tolak sliding door tu sikit biar dia tertutup terus. Tak sampai pula. Itulah tu. Jauh now. Okay, mantap. Okay. Hari tu aku ada event kat PD. Dan aku tak sempat nak makan benda semua. Aku dengan member aku, kita orang cik lah kedai makan. Pukul 8 malam. Kau bayangkan PD tu daripada Lukut tu sampai nak ke Teluk Kemang tu, nak cari kedai makan, subhanallah, bukan main payah lagi. Apa semua tutup ke? Tutup je. Yang kedai Melayu tutup. Yang mamak pun tutup. Yang kedai Cina pun naik kepala tutup. Ya. Aku dah gila. Lepas tu adalah satu kedai Melayu buka kat BD tu. Okay, pergilah. Aku ingat nak makan goreng-goreng. Sekali sampai ada announcement Mat kat kedai tu. Kepada yang nak makan, kita hanya ada sup ekor, sup daging, nasi ayam penyet dan juga nasi dagang. Yang lain tak ada, western pun kita tak ada sebab yang lain masih bercuti. Makanlah nasi ayam penyet malam-malam. Aku nak makan goreng-goreng, nak makan nasi lebih. Ui, potong Mat. Makan pedas tu. Jadi kepada saya buka apa lah, kepada pengusaha, peniaga-peniaga kedai makan kan. Cuti tu janganlah lama-lama. Kami yang kena masuk kerja awal ni cuti je. Lapar tu. Cuti je.
juga dia akan cuti bagi aku lah. Macam aku pun Aha. seminggu kan. Dia seminggu cuti, betul bila macam mana kata macam kau tadi lah. Orang kata apa tak dapat cari makan kan bila dah Tak dapat cari makan, ya betul. Nak cari makan. Kalau yang macam kerja apa, kedai makan yang besar-besar yang ternama macam KFC, Maggi, semua tu dorang macam mana Dia dah ada pekerja dia. Dan ada pekerja dia kebanyakan sanggup. Okay, satu lagi. benda tu Fenomena tahun ni yang aku nampak. Alah. Sekejap, aku potong sikit. Kita dah tahu dengan, kita kan popular dengan boykot ni. Ada satu jenama ni yang kita boykot. Mat raya, jenama yang diboykot fast food ni, ramai siap. apa siap? Beratus siap. Apa? McDonald lah. Serius lah. Serius. Sumpah. Beratus mat kat McD. Oi, sebelum tu bukan main lagi boykot. Oh, bila tang raya hilang boykot tu sekejap. Ini selingan lah. Sikit je. Sikit je. Okay, sambung balik tadi Zain. Ya aku macam kedai besar ternama ni kan. Kalau orang cuti aku paling tak suka bila ada orang berumur kat dalam kedai, dalam company tu. Faham tak? Tak suka orang berumur Dia macam bila nak cuti ni, dia akan cakap, kita orang ni dah ada anak bini. Dia akan cuti. Kau orang tu muda lagi, kerja je. Tu yang aku kepala bapak dia. Betul. Aku macam dia seorang ada family. Habis kita ni tak ada family. Betul. Aku memang membuat-buat. Tak kisahlah kau dah kahwin kau dah apa ke. Kalau boleh gila-gila lah cuti tu. Betul. Tolong kau janganlah pentingkan diri kau. Bapak kau. Marah. Tapi alhamdulillah kalau aku tak ada lah pengalaman aku macam tu. Oh, kau tak ada kan? Tak ada. Tak ada yang aku ada. Ya, kau ada. Kau bayangkan biasanya Ayat, tolonglah faham kita orang ada anak bini. Macam kepala otak kau. Kita orang mentang-mentang kita orang bujang, kita orang tak payah spend masa dengan family kita orang. Wah, alasan dia. Aku memang naik angin. Aku memang naik angin. Tapi itulah, kau nak marahkan orang tua. Tapi kau time ni lah kau nak spend dengan anak bini. Hari-hari lain tak nak kau spend dengan anak bini. Tak cuti tak nak pula. Sabarlah Dan satu lagi aku rasa sebenarnya alasan kau bujang, kau belum kahwin, kau kena kerja, dah lapuk Itu dah lapuk dah, tak payah guna dah. Dan orang kebanyakan hari ni sepatutnya dah tahu dia orang punya okay, aku dah cuti, kau cuti. Okay, kau cuti, aku dah cuti. Okay, macam tu. Dia ada give and take. Ni bukan kerja kau asyik nak cuti 24 jam. Lepas kau je. Menyerap. Tapi bukan aku lah. Bukan kau lah. Itu aku. Aku memang aku cuma ada yang apa, aku nampak lah dalam mata aku. Yelah macam ni kan. Kau lain-lainnya. Okay, faham. Dan itulah. Dia macam itulah mungkin apa, raya ni kita orang dah tak ada vibe. Betul. Bila ada adik kau kerja dan kau pergi beraya. Sebab betul. Sebab engkau. Betul. Kami dah tua, kami ada family. Betul. Marah tu Zain. Bila ni lah abang kata bila dah naik cuti. Naik cuti raya bro. Naik cuti raya. Vibe dia tu. Dia kalau yang office lah. Office betul. Dia bila kata kebut macam tu, okay. Aku dengar ada lagi 2 orang member aku, office mate aku. Kita orang raya ketiga, raya keempat dah masuk kerja tau. Orang tengah sibuk beraya, masuk office macam orang bodoh. Apa nak buat ni? Sialah. Apa nak buat ni? Dan hari pertama kau masuk, kau macam aduh. Masuk hari kedua kau dah ada kerja. Kan? Bila lepas tu kan dah cuti 2 hari. Kena yang cuti seminggu tu. Lepas tu kan besok tu kira hari Senin lah. Yang cuti seminggu tu masuk hari Senin. Kejap je cuti Kau bayangkan kita orang ni dah masuk raya ketiga, raya keempat ni. Bapak engkau kejap je cuti. Kita orang ni kejap sial. Lepas tu masing-masing muka macam tak semangat je nak kerja. La ilaha illallah. Muka je. Akulah. Cepat back. Ya. Lepas tu mula.
Tak best lah raya. Cuti kejap ke. Kan? Padahal dah cuti lama. Kan? Padahal dia paling lama cuti ni. Oi, geram pula aku. Wah, Itu je. hujan. Itu je kalau Afiq kalau kedai makan. Kau? Raya ketiga, contohlah raya ketiga dah masuk kerja kan. Oh yai. Ya bang, nak apa bang? Bang nak apa bang? Oh, ya Orang kan? datang. Betul. Mesti busy-nya. Confirm. Dan time tu kalau kau masak cincai pun ramai je orang Ya beli. betul. Sebab orang terpaksa, orang tak tahu nak beli kat mana. Pergi kedai sana penuh, pergi sana penuh. Kadang Betul. tutup, ada yang buka sikit-sikit. Betul. Dia macam, oh yang busy dia. Penuh otak dia lah. Oi. Dan alhamdulillah nasib baiklah. Oh, betul. Dekat tempat aku tinggal ni mamak tu buka. Ya betul. Mamak tu raya ketiga dah buka. Aku sangat-sangat bersyukur walaupun seminggu lah aku makan nasi kandar, seminggu lah. Tak apalah. Tak apa lah. Aku dah malas nak masak lah sebab aku nak kerja apa semua kan. Kau dah tak ada mood tau. Oi. Yai. Tapi seronok juga lah. Bila jumpa kau semua kan. Aha. Narik duit raya. Walaupun dia dah besar kan. Dia macam narik ni duit raya untuk awak. Betul tak? Oh ya lah. Kan? Ya lah. Walaupun kita besar tak dapat kat orang. Tapi kat semua mesti bagi je. Betul. Pengalaman aku kerja masa aku kerja 7E dulu. Malam raya lah. Aku suka make shift malam raya. Dia selalu kalau siapa yang kerja time raya mesti akan dapat. Daripada pukul 11 ke masuk tak salah aku. Pukul 11 sampai pukul 8 pagi besok tau. Dia sampai first day raya lah. Malam tu masuk stock up barang, benda semua. Masuk satu customer. Dek, dia tak cuti ke? Tak cuti kak, kerja kak, nak cari duit lebih. Akak tu keluar, dah bayar. Dia datang balik, dek dalam ada berapa orang? Ada 2 orang. Nah. Itu satu customer. Aku masih ingat lagi ada 2 customer. Seorang Indian, seorang Korea. Okay, dia masuk. Indian ni dia masuk. Bro, you tak cuti ke? Tak cuti lah bro. Nak cari duit lebih sikit. Dia bagi 50 seorang. Okay, tu Indian tau. Indian. Lepas tu pukul 4 pagi tu ada seorang Korean ni. Dia akan datang dengan kawan-kawan dia akan beli barang dalam 7E. Dan dia adalah customer tetap tau. Jadi kita orang dah family lah each other kan. No holiday. No holiday. Gimana? Okay. Sebab dia kan Korean, setengah Korean dia tak tahu English kan. Okay, lepas tu dia kumpul, dia keluar 7E, dia buka dengan kawan-kawan dia. Mat, seorang 100 je. Aku cakap dengan kau malam tu ada lebih kurang dalam 160 kot. Kalah hoti aku cakap kau. Seronok hidup aku macam tu. Best tu. Macam kau pernah dapat duit raya daripada customer Asyik? Dapat. Dapat Dapat. Pernah. 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 Berapa banyak kau dapat? Dia banyak lah. Dia dalam bawah 50 macam tu lah. 50 juga ada. 50 okey tu. Boleh tahan. Boleh tahan. Dan itu pun time masa kerja kat Seman 2 tu. Okey. Itulah. Kalau yang dapat raya tak ada. Tapi satu lagi. Kalau kau perasan lah. Apa? Bila kau dah penat. Ini aku nak balik kepada kedai tutup punya isu ni lah. Okey. Bila kau dah penat balik kerja. Kau dah letih. Kau dah malas nak masak. Betul? Kau dah balik rumah. Takkan kau nak keluar balik pergi cek kedai. Betul. Kau mesti buka app delivery, betul? Rider tak ada. Hilang. Delivery tak ada. Aku nak order kedai yang 4 km RM20 delivery. Bapak ada. Naya. Pisang aku. Kalau tak RM20 pun gila. Tapi dan alhamdulillah lah masuk je minggu kedua raya tu. 4 km dia dah jadi RM5 balik. Lega. Rider dah ramai. Kalau tak tu, na'udzubillah min zalik. Makanan kat kedai pun automatik naik harga. Aku cakap dengan kau. Allahu Akbar. Sabar lah Gila-gila lah korang ni. Jadi itu saja Sen. Kita sembang pasal-pasal raya ni. Itu. Sedikit ketidakpuasan hati pengalaman berraya Sen. Ya dah, aku tahu tiga dah. Apa? Sikit aku. Okey, apa dia? Time raya dulu. Macam budak. Orang kata apa, raya tu memang raya bagi aku lah. Bagi aku tak ngam lah. Apa hal? Kenapa raya tu tak ngam? Memang kalau otak dia kenapa lah boleh jadi macam tu. Dalam fikiran aku tentu lah. Okey. Aku demam. Time first day raya tu dah demam lah. Kau faham tak? Okey. Punca demam tu main kebaik. Alah bodoh. Kau faham main kebaik tu
kan selalu kita usik semua kan, terletak semua. Tapi tak usik tangan masa tu. Aku makan apa-apa. La ilaha illallah, Sakit. bebalnya. Ada budak lagi. Oi. Nah kau. Pagi raya tu ingat boleh duduk rumah ke? Tak boleh. Ikut sekali semua. Ikut sekali. Dan tu memang dah Tak semangat lah. Sebab dia kalau lelaki, kalau demam dia automatik macam nak esok nak ni. mampus lah kan. Betul. Itu memang betul. Mostly lelaki semua macam tu. Sampai ni akak aku Gendong kau. Ya, akak kau bang. Aku ingat. Oh, punya lah. Ya, tapi tu memang lemah gila baik. Baik pula. Oi. Tak ada tu. Aku rasa macam, kenapa lah pergi makan tu? Tak usah sangat. Kenapa tak bersenang kan? Jadi sedikit orang kata pesanan hikmat lepas main mercun basuhlah tangan belerang tu tak elok tau. Betul. Pastikan basuh tangan. Betul. Jad, bila bila kau cerita pasal first day raya kau demam, aku teringat satu kisah. Ini aku sendiri kena. Dan sampai sekarang dianya kekal misteri. Alah tau. Okey. Kan macam aku cakap sebelum ni, panggilan aku dekat U Wakanda, betul? Kalau kau nak tahu kenapa aku dipanggil U dekat Wakanda, dekat U, sebab dekat sini, dekat dada aku ni ada kesan luka 3 garis tau. 3 line tau. Yang memang cakar punya line. Dan dia ada parut. Dan dan lepas benda ni terjadi adalah disebabkan 2018 bukan 2018, aku tak ingat bila, berapa tahun lah. Aku masuk first day dekat U. Okay, aku masuk U dan bulan puasa sebab aku adalah first intake. Okay. Aku masuk and then lagi 2 minggu, lagi seminggu nak raya tu kita orang balik rumah. Okay, dah balik rumah. Aku balik je rumah lepas daripada bukan lagi seminggu, lagi 2 ke 3 hari nak raya time tu. Balik rumah, aku dah start, dada aku rasa gatal-gatal tau. Oh yeah. Dia rasa gatal dan dia panas. Aku ingat biasa kot, tak ada apa kot. Lepas je senja, lepas berbuka hari terakhir puasa, dah takbir, dia dah naik ruam tau. Dia naik ruam gila punya ruam. Dan dia memang, besok first day raya tu kau bayangkan ada 3 line, macam memang really, macam kena cakap dekat sini, 1, 2, 3. Kau bayangkan, dan dia naik, kau tahu tak macam parut yang bernanah. Okay. Dan dia panas dan dia gatal sangat. Dia naik 3, 1, 2, 3. Aku cakap, apa benda ni first day raya. Kau bayangkan. Sakit man. Aku sampai sekarang aku duk terfikir lagi apa hal dia boleh apa hal dia boleh jadi macam tu. Kenapa? Dan bila aku tengok-tengok balik, ada beberapa orang yang sampaikan dekat aku, mungkin ada benda kat situ tak suka kau. No. Itu kisahnya lah. Itu kisahnya. Kisah seram ni. Ini kisah seram, sedikit kisah seram dan memang sampaikan benda parut tu nak hilang ambil masa 1.5 tahun. Jadi bila lepas aku mandi kan asrama lelaki kan, dia orang akan nampak parut tu. Dan sejak itulah aku digelar sebagai Wakanda. Faham. Dia orang kata meresap dalam jiwa lah. Rotak tau. Jadi itu saja perkongsian kita. Pengalaman-pengalaman Zain. Ya, macam korang kalau ada pengalaman sila komen. Kalau tak nak komen sila DM. DM Hussein saja, jangan DM saya. Jangan DM saya, DM Hussein saja. Entah kalau ada nak cerita pengalaman anda ke, kalau anda malu-malu ke, story kita buat. Betul. Kita akan menyampaikan. Kita sampaikan. Kita akan terbelit sikit. Jangan kita belit sangat. Kan dia orang tak percaya kan. Betul. Nanti orang tak percaya. Kita cerita real je. Tak ada. Ini semua gurauan saja. Orang kata gurau raya. Betul. Walaupun tak raya. Betul. Jadi sekian saja, terima kasih. Ya. Selamat berhari raya. Bye bye.